Oi, ni kejap lagi lebat ni. Aduh. Memang lo macam tu lah. Weh, Mei. Bi. Weh, dari mana? Aku daripada masjid ni. Dari masjid. Dari masjid. Oi, agak-agak lah gelap benda-benda wajib macam ni. Korang ni, sejahat-jahat kita minta maaf. Sejahat-jahat korang ni, korang kena ingat apa amalan kita nanti nak bawa ke akhirat. Bukan macam korang ni. Kau ingat apa? Neraka tu tak panas ke? Ha? Dia bukan macam yang biasa kita selai kaca tu Gelak lah, gelak. Buat main. Itulah masa kecil tak nak mampus. Berjesam susah orang. Ya Allah. Cuba pergi minyak. Astagfirullahaladzim. Nasib baik tak kena aku. Tahu pun takut. Itu kalau awak petim ke korang. Tak pasal-pasal aku nak kena kahwin dengan adik kau. Ya aku lupa ni. Tadi aku beli jeruk ni. Jambu papa lari kat tepi masjid tadi. Makan lah. Elah kau Mi. Asal benda viral sikit je kau beli. Kau tahu tak ni jeruk jambu merah yang terbaru tau. Ali Syukri punya. Lagi satu dia tanpa bahan pengawet. Kau nak tahu dia tak ada pewarna tambahan pun. Ni. Dia siap ada halal certificate lagi. Ambil Abi. Makan lah. Aku tak makan lah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ikut korang Kalau korang tak nak aku makan Kau tengok ni. Dia punya tekstur rasa kenyal-kenyal. Kau tengok setiap irisan dia rasa lemak-lemak manis nampak ni. Agak-agak aku siap jabat sikit bro. Tak ada lah. Cakap tak nak. Apa ni? Dah.